Kang pandai-pandai kalau mengengsot kan. Dia bawa GTI ni sampai ke Nürburgring. Tengok, siapa cakap nak masuk kau kena ada kereta power? Teruk. Set the pace when I'm running. I always take it and I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Ini K-Swap 1500cc 6 silinder. Mana nak dapat dah Honda ni? Type R. Type R ni. Patut enjin dia tak main Jepun, dia main USA. 6 silinder 1.5 Okay guys, So VTEC on juga ah. yang ni VTEC on kat ni. Ini aku tak tahu macam mana nak bawa. Ni dia dengan GTR. Oh, GTR 1002 je kan? 1004. Lebih kurang lah. 4 piston. Yang ni 6 piston. Ni dia boleh lawan dengan BMW K16. Okay, so hari ni kita ada dekat mana K? Okay, so macam biasa kau dengar bunyi-bunyi kat belakang ni, kita ada dekat Lita Datuk Sago. So cuci-muci lah. Cuci-muci test engine dengan basic. Okay, so kali ni aku tak main. Sebab apa yang korang tahu, bulan ni aku rasa ada 2 kali kot main track day kan dekat Sepang. So sebenarnya barai lah. Bukan kau nak main pakai belakang tu. Oh, dah siap lah kan? Kalau aku main, kalau aku tapau Satria, aku malu. Okay, so kita nak jalan-jalan, nak tengok suasana dekat sini macam mana. Cuma hari ni dia sepatutnya wet race lah. Tapi Alhamdulillah bila jam menunjukkan pukul 11, dia dah start tak hujan, jalan pun dah start kering, diorang dah start lenjan lah. So tadi pagi kita datang hujan lebat kan? Lebat gila, memang lebat gila. Jadi tadi pun semua peserta-peserta yang ada rasa macam agak down lah. Sebab apa yang korang tahu, bila diorang datang track ni, usually kalau yang personal, kadang-kadang dia tak bawa tayar pun. Kalau dia bawa tayar pun, dia akan bawa tayar, memang tayar-tayar race. So bila diorang bawa tayar race, nak main tayar hujan macam mana So kelebihannya yang jenis main enjoy-enjoy, dia pakai tayar road. So dia boleh layan kan? Betul tu. Jom, aku nak cari sebenarnya setiap kali kita datang kat Suci ni, kita ada nampak orang-orang baru. Cuma kita tak perasan agak-agak tu. Kita sekarang kita nak pergi tengok-tengok siapa peserta-peserta baru, kita pergi tanya dulu kan. So orang-orang sini pun best orang sini dia akan datang bawa family. Okay, tengok race. Tengok dia orang main lah. Senang hati makan aiskrim Bos Fugazi belanja. Oh, dia bawa tong ke? Dia bawa orang jual aiskrim ni. Okay, so apa yang menarik hari ni sebenarnya, Abang Nizam ni dia dah lain dah. Dia dah ada artis join dia punya time attack. Lain macam lah sekarang Kita mengalu-alukan lah kan, join event community kita ni kan. Artis-artis kan. So ni lah artis dia Dia artis dia tengah bergian naik nak main motorsport ni kan. Kalau motor dah lama, kereta ni tiba-tiba dia nak main ni kan. Habis lah, tak ada job lah aku lepas ni. Mesti ada. So kita ada Ucok. So lepas ni Ucok dia dah plan dah, dia seru geng-geng selebriti semua. Datang kan. Saya nak ajak selebriti semua yang ada. Selalu kita tengok Gazo je betul. Hari kita nak tengok lepas ni kat sini. Saya nak bawa hati. Saya nak mencabar hati-hati di luar sana. Yang mana kata acah-acah kereta lah apalah main datang tengok. Tak kisah kereta tinggi ke rendah ke boleh lah. Tapi Ucok dia lain sikit Dia kalau dah nama artis, datang pun tak main kereta biasa, dia bawa BM. Kan? Lain macam abang Wah, dia bawa BM. Dia banyak makan wang. banyak makan wang. Saya mengikut bos yang suruh. Kalau dia suruh bawa kereta BM, biarlah saya bawa. Kita nampak bawa Fan5. Sebab event up sikit. Sekarang datang kita akan bawa kereta-kereta lain lagi lah. F-Tune. Okay, so nanti kita nantikanlah Ucok kan. Dia cuma tak ada rezeki lah. Hari ni kalau saya main, habislah Ucok. Kan? Cuma saya tahulah hari ni tak apalah, bagi Ucok nampak selah sikit kan. Member-member tapi tak apa, yang pentingnya Ucok dia masuk apa kategori bang? Hari ni saya tahu tadi Ucok masuk 2 kategori. Satu dia main dekat time attack untuk rear wheel drive kan.
So saya tanya dia tadi, bang pernah bawa kita tarik belakang tak kan? Kita pernah, okey lah, kang pandai-pandai kalau mengengsot kan. Sebab pagi tadi masa tu wet condition, track condition wet. Okay, lepas tu tadi dia join club punya group. Dia join boss punya group tadi lah, Kronis lah. So Kronis lah, dia join Kronis lah. Nampak? Kau tak datang, dia terus ambil lah tempat kau. Nampak? Last round kau punya ni, sekarang this round dia ambil. Tak apa. Last round saya nombor 2. So kita nak tengok artis ni nombor berapa. Okay, kita tengok macam mana. Kita awak dah tersalah masuk grup lah. Oh ya. Itu grup legend tu. Yes. Okay, so abang ada kata-kata untuk tak sampai kat orang luar juga bang. Sekarang artis dah masuk kan. Mana tahu ada menteri ke nak masuk ke. Ada tak ada ajak ke menteri-menteri. Kita boleh je kalau anda kata diberi peluang, kita insyaAllah. Okay. Dan untuk pertama kali ni sebenarnya kita joinkan community punya event kali ni. Kita ada time attack, kita ada CCT. So ada dua section lah hari ni. So insyaAllah lagi sekali kita akan buat masa 7 Disember. Konsep pun sama macam ni. So mungkin ada yang nak main, dia just nak feel kereta dia, time attack je. Ada yang nak sonok-sonok macam dengan grup tadi apa semua kan, kawan-kawan dia, dia nak buka kategori sendiri ke, dia boleh datang. So sebelum ni pecah. Sebelum ni kita pecah, mana satu event time attack, satu event Battlefield kan. So sekarang ni kita joinkan dua event ni sekali. So untuk dalam satu hari kita try manage lah, tapi limited punya kategori lah. Kita limitkan juga kereta. Sebab kalau ambil banyak pun, kalau kita tak boleh habis satu hari pun masalah juga. So kita limitkan lah. So kalau macam yang grup punya, dia tak semestinya kereta kena sama kategori kan. Dia campur-campur asalkan grup dia setuju okey je lah kan. As long kalau macam yang grup kategori lah. Contoh lah kan, kita ambil Abang Usop kan. Dia kata aku nak bawa artis je, aku nak lumbung dengan artis apa kan. Dia nak bawa 6 biji je, cukup lah jalan je 6 biji. Jangan sakit tak apa, dia campur terpulang lah. Tu rules diorang. Kalau community group punya tu ikut diorang punya law sendiri kan. Cuma as a safety kita akan beritahu lah daripada segi harness, helmet apa semua tu, itu kereta, memang kereta turbo belakang, kereta ni depan. So tu belakang. Dia ada Habis jahat lah. Saya akan bawa dia orang insyaAllah. Itu janji saya lah. Okay, so dia dah cakap macam PM11 lah. Dia bukan PMX. Dia Ulang. Saya ulang. Macam mana lagi sekali kan? Saya ulang. Tajuk dia pun kita boleh tukar. Celebrity Time Attack. boleh. Kalau anda kata group pun dia tak nak battle kan, dia nak buat time attack pun boleh. Contoh macam hari ni kita ada panjang dia buka kategori dia, group itu sendiri 10 biji. Lepas tu dia request lah dengan kita, bang boleh tak semua dapat souvenir sekali kan. Kan? So kita bagi tak dah 1 sampai 10 kita bagi kan. Happy-happy diorang kan. At least ada kenangan diorang ke. So dia senang macam engkau pergi main tapi ada orang yang organize tolong settlekan masalah engkau je. Kau minta je request macam mana kan. InsyaAllah boleh. Balik ada kenangan, boleh sembang dengan kawan lagi. Kau tengok masuk ni dapat nombor 2. Macam Nazir, canang sebulan. Nombor 2. Betul. Contoh macam tadi tu, dia cakap panjang buat 10 kan. Semua ada souvenir kan. Dia boleh cakap dengan kau ni, kau tengok aku top 10. Nombor 10 tu. Boleh lah. 10 orang lumba nombor 10. Boleh war-warkan lah. Ya. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Okay, so guys, ini ada sikit maklumat lah untuk korang kan. Dia kata kalau korang berminat 7 Disember bang Next event 7 Disember. Konsep sama juga macam hari ni. Tempat sama juga. Tempat sama jugalah. Sebab ini antara Lita yang mampu milik, tapi dia punya surface cantik. Betul. Korang kena try. Mana yang tak pernah try, track Datuk Sago ni kau kena try. Memang best. Ucap kali pertama. Ucap kali pertama kat sini. Motor pernah. Kereta ni kali pertama. So memang track ni best kan? Sumpah best. Ada kat sini boleh full pedal lah. Okay, kejap lagi kita tengok Ucup dia beraksi. Dia full pedal tak full pedal kan, belakang ke depan. Okay, let's go guys. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chest, So, happening. apa yang menarik je sebelum kita mula pergi cari orang lain abang ni, dia dah banyak kali dah masuk, dia dah terjebak sebenarnya. Sebelum ni dia masuk, dia saja-saja je. Tapi bila main-main menang-menang ni, dia datang. Dia buat sendiri, semua set up sendiri je. Sebelum ni kereta dia memang standard habis. Tak ada lower, sport rail standard semua. So sekarang dia dah buat sikit-sikit lah. Tapi aku rasa hari ni abang ni menang kalau buat timing. Sebab apa? Dia pakai tayar ni. Dia standby
boleh terfikir dia standby. Sekarang ni jalan dah kering. Tadi diorang dah run. Jalan dah kering, dia tukar balik tayar semestinya dia. Patutlah tadi dia corner steady je kan. Kita dah nak kacau dia sebab abang ni dia agak fokus dalam buat sesuatu. Kita pergi tengok kereta-kereta kat sana lah. Selalu kita tunjuk kereta kat sini lah. Ingat singgah sini kan singgah tak Okay, so kita ada nampak lah ada kereta-kereta yang tak ada sebelum ni. Hari ni ada GTI pun ada ni dia macam kembar 2 biji Betul. Ya bang. Kita Satria tadi aku ada shoot. Jadi kita tunjuk korang kan. Kaki speed. Masuk air ni. Malam bawa ni. So tak main lah. Saya sepang. Tak main hari ni. Barat ni nak main. Ya kan dapat tengok Ibu masuk. Inspirapura So kat sini ada 2 biji GTI kembar 2 biji. So ni kali pertama ke kali berapa dah abang masuk? First time. Abang sekali lah. Adik-beradik lah. Dua ni. Dua. So abang bawa yang ni? Abang yang ni? Yang buruk sikit. Tapi buruk ni. Get R3 Okay, so ni kali pertama abang? Okay, sebelum ni ada main-main yang tempat lain ke atau macam mana? Belum lagi. Ni memang abang Lama masuk. dia dah lah kali pertama. Dia kena hujan pula Kalau jangan tengok time nanti. Dia sebenarnya kalau dah hujan ni dia nak uji kita punya skill So lepas ni kering dia dah selamba dah. Pak tengok. Kejap lagi dah main lagi sekali punya habis GTI apa ni GTI yang kat dalam ni. Lagi perang betul. So abang datang dari mana bang? Saya di KL. KL abang? Saya di KL. Tapi macam pernah nampak lagi tu Kau sepupu. Oh sepupu. Tapi ni selebriti sikit lah. Siapa datang main? Dia. Abang racun dia? Tu kira macam cakap apa ada kereta simpan. Betul. Betul. Kotak dia simpan rumah gitu. Abang main aja. Main kereta dah lama? Minat kereta dah lama. Minat kereta dah lama. Kereta baru nak main. I see. So kita Ada racun kat abang ni. Macam cerita belakang dia lah. Abang ni sebenarnya dia bawa GTI ni sampai ke Nurburgring ring. Saya beli kat sana. Lepas tu bawa GTI. I see. So boleh geng dengan ni Mamat tu siapa nama? Yang bawa Satria agak kat sana. Ada Tak ingat nama dia. Siapa? Ke abang ni? Banyak kan? Tu Mat Saleh tu. Dia bawa yang taksi satu, lepas tu dia bawa Satria. Dia orang yang bawa saya pergi sana. Siapa nama dia kan? Kita jumpa dia kan? Dia datang sini kan? Ruben dengan Ruben. So abang ada bawa kereta kat sana lah time tu? ada time tu. Ke abang yang ikut dia sekali bagi tahu kereta ni spek apa tu abang kan? Kan? Dia tu lah. Oh, okey ada pasal. Okay, so siapa yang tak tahu kalau orang nak tengok kat mana bang? Instagram mana? Daniel._Khairi. Daniel DANIA Dot__ lepas tu KHAIRI. Okay, kalau korang nak tengok benda-benda lancur tu korang pergi tengok dekat dia punya IG So rasa betul lah yang tukang racun Ruben tu dia lah kan? So maknanya dia ni memang racun dengan orang putih tu dia racun. Terjebak orang putih tu. Okay, apa pun saya dah ucapkan tahniah. Kita lumba dekat tempat yang betul bang. Betul. Jangan jadi macam budak kaki speed tu lumba dekat teruk orang. Okay. Never on the streets. Never. Always on the track. Never on the street. Traffic light on. Kau tengok Ucup pun main sekali Macam lah Ucup dah bawa BM sekarang. Gila lah. So Ucup dia under team F-Tune lah. So dia sekarang dah jadi joki untuk F-Tune. So ni Kan, tadi bawa FM5, sekarang bawa BM pula. pakai topi Rossi. Hentam sajalah Okay, jom. Pandai dia Dapat bawa kereta best Okay, so kau tengok dekat sini ada kereta-kereta light up pun. Sana ada Vios Dugong. Kau tengok Myvi tu Persona ni tak silap aku selalu masuk. Ini macam mana baru, ini? Ini baru punya Sakai ni. Tengok baru
Semua baru ni. Ya Allah. Kau tengok, siapa cakap kau nak masuk kau kena ada kereta power? Kereta standard lah. Baru keluar kedai. Boleh je main. Kau nak tahu siapa owner dia? Ni. Ni racer kat ni. Macam mana tiba-tiba ni boleh pergi bawa ini kereta? Okay, sebenarnya I punya project car dalam workshop. So team manager pula sudah organize ini team battle. Tak join macam tak okay kan. So on hand saya ada kereta ni je. So join lah. So nanti dia cakap I bawa kereta standard pun boleh menang. So dorang daripada grup mana? Panjang Garage. Panjang Garage Okay, so kau tengok geng-geng Panjang Garage. Ni je yang paling orang kata macam paling adik-adik lah. Standard habis. Sport Rim pun standard. Ayah standard. Aduh. Baru keluar servis center 2 bulan. 2 bulan Tapi okey lah, dia ada downforce sikit. Dia ada downforce sikit ni. Kereta baru 2 bulan. Kau cuba bayangkan 2 bulan kereta standard dia bawa buat pergi Legend. Tapi dia ni memang kau kena tahu lah, dia memang ada main race kat MSF apa semua. So contoh yang macam abang Iris tadi lah. So kalau kau ada follow, kita ada tengok Suci Muci daripada awal. Abang tu punya Iris kau boleh tengok balik. Memang daripada standard. So sekarang dia dah ada. Kau tengok dia macam ni. Abang Iris tu orang biasa. Dia racer pun bawa kereta biasa je. Engkau nak cakap kena ada kereta power baru nak masuk track, tak payah. Kalau kau tak ada kereta, kau pergi embat kereta mak kau kan. Datang try dulu. Tahu apa yang tak cukup, barulah ubah lagi. Betul. Daripada segi skill ke, kereta ke. Lepas tu yang selalu layan karak tu, you sekolahkan dia sikit kan. Sebenarnya banyak benda yang boleh belajar dekat sini kan. Bila kita masuk dalam apa orang kata dunia ni, baru motorsport lah. Kita masuk dunia motorsport ni, kita gaul. Baru kita macam macam ni macam mana sebenarnya. Nanti kita dapat ilmu-ilmu yang kita boleh bawa makin improve kita punya timing kan. Biasa dia orang okey, dia orang memang tak kena ke ilmu dia, memang sharing. So kalau kau nak belajar, ni lah tempat dia. So kau dah power kat sini, barulah kau pergi Sepang kan. Ni tak terus masuk Sepang, kau pusing saja. Okay, apa pun kejap lagi I kalau tengok muka you nombor 1 kot. So selain ni ada siapa lagi racer kat dalam ni? Ada, kita ada yang Panjang punya anak, Mirul. Lepas tu ada Halim yang MSF punya Camp Pro champion. Kami lepas tu ada lah racer yang banyak-banyak yang dekat situ tu. Boleh pergi situ. So macam dia cakap tadi, dia orang dah organize battle seat. So aku bagi tahu lagi sekali, sebenarnya Suci Muci dia ada buat time attack. So kalau kau masuk, kau nak main ikut kategori time attack boleh. Ataupun korang ada grup kereta ke, grup bengkel ke, atau kawan-kawan je, korang nak create satu kategori. Lumba antara korang, so kau tak lumba dengan orang lain pun boleh. Itulah nama battle seat lah. Kalau dia lumba dengan Satria, dia menang, habis Satria Okay, apa-apa gulak Okay, alright, thank you. Penyokong tegar kita. Jangan aku balik nak clean bill tu. Baru keluar habis. So champion yang buat rasa boleh menang tu kan, InsyaAllah. Dia tanya aku, Zee, kenapa awak tak main? Tak ada dia, aku tak main. Tak ada challenge. Tapi itulah kalau aku main beza 10 saat. Abang tunjuk tu belakang. Dia tengok. Dia tengok. Akan relax. Kau jangan sampai dia kata, ajak berada tu keluar. Masalah akak punya timing lagi laju dari aku Mantap dek.
Okay, so ni kategori kroni yang Nazir join dulu. Sekarang dia tengok je lah, dia tak dapat. So, Ucok dapat glow ke tak dapat glow? Oh, ada. Ucok ada. Kita standby lah. Kita tengok siapa pemenang dia. Sebab ini yang aku nanti-nantikan. Ucok dia punya sembang boleh tahan ke? Kalah aku. Kan? Tapi itulah, untuk first time prestasi dia kira okey lah. So tapi tadi aku tengok timing Honda dia boleh laju. So kita tengok macam mana dia punya pergi. Kalau tidak, sebelum ni untuk kategori ni aku dekat depan tapi telah digula-gulakan oleh orang. So kali ni dia cakap nak main betul punya, kita tengok betul ke tak betul. Honda lawan dengan Maybach. Okay, kita tengok mana Ucok ni. Oh, Ucok macam nak terangkat dari tepi dia. Tadi Ucok dah potong. Okey. Oh, akhirnya Ucok di tempat terakhir. Oh, berpusing. Oh, tidak. Tak dapat rekod, berpusing pula. Nanti Ucok cakap, nasib baik dia berpusing. Satu lah. Terus slow dah bawa, dah berpusing. Ni tengok Ucok. Kenapa dia tak tukar exhaust Diam sangat bang kereta dia bang. Biasalah. Kita kena senyap, bawa laju. Ni semua satu geng Satu geng ni. Ucok ni jadi drifter okey ni. Sikit lagi dia nak drift. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours. Uncle ingat dia seorang je ada. Ya, saya ingat nampak ni. Champion Ni bukan panjang Mana vokal bukan sekadar rupa champion. Racing champion. First time masuk champion terus. Kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ucok walaupun tadi berpusing, itu kategori lain Ini kategori lain. So Ucok dia menang kategori rear wheel. Tu masalah technical. Kalau tak technical dia dah first juga. Teruk. Okay, so apa pun hari ni kau tengok suasana dia semua masih menanti hadiah lah. Kan? Jadi dekat sini kita sebenarnya nak ucapkan tahniah dekat pemenang-pemenang lah. Bila aku tengok macam ni aku rasa macam rugi hari ni aku tak masuk. Kan? Kalau tak kau main dengan Ucok kau nombor 1. Ya, memang aku bahan dia habis kan. Tapi tak apa, kita ada lagi event yang akan datang. Sebab macam abang Nizam bagi tahu 7 Disember akan ada lagi event ni. So siapa-siapa yang kat luar sana nampak video ni, ada kata kalau korang nak main, kalau korang bukan nak berlumba lah, kita cerita kita nak asas skill fun. Okay, tengok suasana, belajar sesuatu, boleh datang dekat event Suci Buci Time Attack ni kan. Mana yang kalau kau sembang-sembang kat luar lepak tu, kata member kau kereta power sangat ke? Pajak dia lah. Power sangat main dalam track. Macam orang main track selalu cakap kan, kereta kau power main dalam track. So sebenarnya
diorang ajak tu lebih kepada keselamatan lah. Sebenarnya kita main kat tempat yang betul. Itu je cerita dia. Betul. So kadang-kadang kalau macam kau nak pergi ke Sepang, mungkin kos tinggi. So kau start dulu track kecil-kecil. Kira masih mampu milik lagi. Betul. Kita pun nak beransur dah. Kita dah tengok suasana sini. Dah tengok lama-lama pun tak guna. Kita tak ambil hadiah kan. Maybe dah masuk kenari next. Nanti aku masuk kategori KK punya kan. Nanti kita mana tahu ada siapa-siapa kat dalam ni nak main kategori KK. Kita buat satu kategori KK punya. KK King. Kan? KK Super King. Nak? Siapa nak? Kalau nak boleh komen kat bawah. Kita kumpul, kita main untuk 7 Disember nanti. Okay, bawa kecil dia. Okay. So, bagi siapa-siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe. Hentak butang loceng tulis je. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.